Konten Farah kali ni, Farah nak share dekat korang 7 experience yang wajib korang try dekat Namdaemun. Selalunya orang akan spend lebih kurang dalam 2-3 jam lah dekat Namdaemun. Sebenarnya banyak sangat benda yang korang boleh try. So let's go ikut Farah. Selamat datang ke Namdaemun. Hai, Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Welcome back to my channel, Farah Fly. Bukan sekadar travel, jom kita explore. Hari ni Farah nak pergi ke Namdaemun Market, pasar tertua dan terbesar di Seoul. Okey, suhu hari ni kat luar negatif 5 degree. So Farah pakai coat ni. Dan Farah dah pakai 3 lapis actually. Ni knitwear, dalam ada 2 heat tag. Jadi Farah tak pakai aksesori sebab Farah nak beli muffler dekat Namdaemun Market. Let's go. So Farah keluar nak pergi ke subway station. Lebih kurang 5 minit lah jalan kaki daripada Airbnb Farah ni. So station terdekat Farah dari Hongdae. Jadi dia ada direct ke direct station. Cuma direct station dari Hongdae ni kira lalu pintu belakang Namdaemun. Dari Hongdae kita ambil Hongdae University Line pergi ke Uljiro Ilga. Info sikit tentang Namdaemun Market. Namdaemun Market ni terletak sebelah dengan Myeongdong. So Namdaemun Market ni dia semua benda dia jual. Dia terkenal sebagai pasar yang tak mati sebab daripada tahun 1414 zaman Joseon Dynasty dulu dah ada pasar ni sampai sekarang. So Farah dah sampai dekat Namdaemun Market, market tertua dan terbesar di Seoul. Kalau korang nak beli famous hot dog tu, so korang kena beratur dekat tiang gate tu. First kali sebab sekarang dah pukul 2 petang, Farah lapar, Farah tak makan. Korang wajib try benda ni. Makanan ni ada dekat Namdaemun. Kena try. Tak boleh makan tempat lain. Wajib makan tempat ni. Korang cari dari gate 5 ni. So ada orang jual hotdog kat depan ni. So dia nama dia Hairtail Alley. Hairtail Alley. So korang masuk je. Semua ni jual benda yang sama je. Inilah kalchijorin. Kalchijorin ni macam asam pedas. Asam pedas ikan parang. Ikan ni banyak tulang. Tapi sedap. Set ni kita order, tapi kita dapat free ikan bakar, ikan goreng dan juga banchan. Farah ada order telur, belum sampai. So ikan ni hati-hati, banyak tulang. Tapi kalau korang tahu ikan banyak tulang ni memang sedap. Dia macam ikan macam ikan parang. Ikan terubuk, ikan parang kan banyak tulang kan. So dia sedap. Tapi korang kena try lah. Memang sangat-sangat sedap. Dia bagi juga yang goreng. Ikan ni sangat lemak. Lepas tu letak kimchi sikit. Cara nak siang ikan ni adalah buang tulang tepi ni. Dia ada tulang kat tepi. Korang tarik tulang ni kat tepi. Okay, lepas tu tarik tulang tepi sini. Okay. Lepas tu baru ambil tengah dia. Barulah tak ada tulang kecil-kecil tu.
Okay, selesai makan, Farah nak pergi aktiviti kedua. Kita nak cari Kak Salma. First time Farah tengok dekat Namdaemun ada show Askar lalu. Okay, Kak Salma senang je cari gate number 5, pintu 5 ni. Ni pintu 5. Orang jalan je naik escalator tu. Lepas tu straight je, depan tu dah Kak Salma. Straight je. So ini 3,000. Ini 3,000. 3,000. Ini berapa? Tetang lagi. Simpan lagi. Selamat datang. Settle dekat Kak Salma. Kita nak pergi aktiviti kita yang ketiga, iaitu pergi beli brooch dan aksesoris. Actually banyak je souvenir yang korang boleh beli. Selain daripada kedai Kak Salma pun kat tepi-tepi dia banyak. Macam ni hand mirror. So ada ni sudu. Macam mana nak pergi dari kedai Kak Salma, korang belok kiri. Nampak pintu tu? So korang kena menyeberang. Menyeberang ke sana. So kat sini adalah kawasan brooch and accessories. So korang akan nampak 209. So korang cari ini Bangga wayang. So ini para punya kawan. So datang sini cakap Farah punya cikgu. Nice. 07. Okay, sini pun ada butang baju Melayu. Okay, selesai beri brooch dengan aksesoris. Next activity kita nak buat custom made topi. Ini pun wajib buat dekat Namdaemun. Rasa Namdaemun je yang ada. Okay, so kedai dia berdekatan dengan gate 5 tu juga. Okay, so dia melibatkan 3,000 3 huruf. So korang pilih je topi kosong, pilih topi kosong, then korang order lah tempah custom logo korang. So ni para tempah, tapi nanti ambil. So korang boleh custom juga yang lain kat sini. Okay, so settle kita tempah, tapi kena ambil esok sebab dah petang. Korang datang pagi sempat je. So next activity dekat Namdaemun, kita nak buat spek. Spek kat sini kalau korang nak tahu, hanya melibatkan 30 minit sahaja. Dia 30 minit siap. So Farah nak buat spek yang biasa-biasa je lah. So kita video. So ini ke okay, so Farah ambil ni 80,000. 80,000. So kita tengok lens. Better. Yeah, because no light. Okay, more clear. Okay, clear.
3987. Okay, so Farah ambil lens yang harga dia 80,000 won. Lepas tu lens tu Farah ambil yang high quality, ada UV protection, 50,000 won. So total 130, lebih kurang dalam 390. Tapi dia punya quality bagus tau, sebab spek tu tak patah. Dia memang stretch. Okay, 30 minutes we'll come back. Okay, so have to pay first. Okay. Okay, so settle buat spek. Kita nak pergi next activity. The last one I think. Kita nak cari snack halal. Dekat sini pun korang boleh shopping snack halal, okay? So, kalau korang sesat, korang boleh cari orang ni, information center bergerak ni. So, korang boleh tanya dia lah. So, dekat Namdaemun ni, dia memang kalau tak sesat, tak sah. So, antara snack halal yang ada dekat sini, ni korang boleh beli kat sini. Seaweed. Kalau musim sejuk yang ni pun sedap. Ni pisang kaki kering, sedap gila. Strawberry ni wajib beli. Yang lain biasa-biasa je lah. Ada seaweed yang halal juga. So halal ni adalah halal dari Korean Muslim Federation. So dia certified by JAKIM. Lorong ni kat sini je. Tu toke dia. Ada kedai ginseng. So ni halal. Ni pisang kaki kering yang tak berapa kering. Dia macam basah-basah sikit. Yang ni sedap. Sedap sangat. Dan korang kena beli pisang kaki waktu autumn ataupun winter. Dia punya manis lain macam. Korang, logo HACCP ni, HACCP ni bukan halal bukan bermaksud HACCP tu halal. So ni dah nak malam dah. Farah kat sini. So kita nak beli glove lah, sebab Farah tak ada glove. Kita nak beli hat. Hat kat sini 1,7,000. 1,10,000. 2,15. Okay, aktiviti ke-7 yang terakhir sebelum Farah balik. Dah maghrib dah. Ini adalah hotdog yang famous dekat Namdaemun. So hotdog ni dah lama dah. Dan kita dah check dah halal, jangan risau. So tapi kena beratur. Ini pun tak panjang. Kalau tak macam lingkaran api Pasifik dia punya panjang. Okay, so dia ada jual 3 flavor. Dia ada vegetable, sweet seed and red bean. Yang vegetable tu sedap. Dia rare lah, jarang jumpa. Honey. Sweet seed. Ya, so tapi Farah teringin nak makan yang sweet. Selalu Farah order yache. Kami dah. Thank you. 어서 오세요. So dapat. Dia located at the exit 2, gate 2. Sementara menunggu spek, makan dulu sebelum balik. So cuma kat sini tak ada kerusi. Kita nak makan berdiri lah, sorry. Okay. Dia ada cinnamon sugar, nuts and sunflower seed. Korang dengar bunyi dia. Rangup kan. Korang nak ambil spek. Ready? Ready. So fast. Very, very fast. Yes. Okay, let's go. Oh, thank you. Okay, looking for Mr. Song. Okay. So I'm Farah. Farah Fly. Yeah. Okay, hi. Okay, cantik tak spek? Okay, so total spek ni harga RM375. Dia high quality dan Farah ada power dan silau yang tinggi. So bagi Farah sangat murah sebab Farah buat dekat Bandung. Biasa-biasa je. Spek yang biasa pun 290.
So ni hanya tambah 100 tapi dapat high quality spec. So Farah sangat puas hati dan sangat selesa. Memang ringan sangat. Dan aktiviti yang terakhir, korang kena ambil gambar dekat Sunyemun Gate ni. Dia betul-betul dekat sebelah Namdaemun ni. So alang-alang dah sampai, jangan lupa OOTD kat sini. Ini dia punya timing. Sunyemun ni adalah pintu masuk ke Seoul. Ni bukan istana tau, ni gate. Selesai ambil gambar kat sini, maka habislah 7 aktiviti yang Farah nak share. Korang kena try dekat Namdaemun Market. Semoga konten ni bermanfaat untuk korang yang nak travel ke Korea nanti. Okay, thank you so much kepada yang menonton sampai habis. Jangan lupa klik button subscribe.